Ratu Balqis ni dia ada satu kursi dia. Dia duduk semacam ketika memerintah rakyat dia, kalau dia masalah rakyat dia ngadu, dia duduk atas kursi. Singgah sana dia. Katanya Nabi Allah Sulaiman, dia kata siapa dia menteri hamba bisa-bisa. Boleh ke tak? Dia duduk di Palestin. Palestin yang di atas, semenanjung tanah Arab ni hujung tu Yaman. Boleh tak dia ambil singgah sana dia. Katanya Ifrit. Ifrit ni raja jin paling kuat sekali. Ifrit ni kalau ngaji dalam bab jin paling kuat sekali, spesies dia nama Ifrit. Dia paling hebat sekali dah. Dia wakil jin hok lain cacat ayam ni semua jadi pekerja. Jojo buat bangunan, jo buat goni, jo buat apa dia. Dia ni jadi menteri. Kepala pengak sekali, ayah henda. Dia panggil paduka ayah henda, paling besar sekali. Dia kata, wahai tuanku, Nabi Allah Sulaiman, hamba boleh terbang. Hamba unggah daripada terbang ni, daripada Palestin, hamba saya unggah, pergi ambil tu dengan secepat. Sebelum petang, siapa hamba sini? Enggak ni. Perempuan ambil teruk lagi pergi unggah tadi, buat klik ke Palestin. Kata Nabi Sulaiman, lambat juga tu. Tak ada orang boleh cepat lagi. Seorang menteri daripada manusia. Nama dia Asif ibnu Barkhiyah. Asif ibnu Barkhiyah nama dia. Asif ibnu Barkhiyah. Seorang waliullah pada zaman tu. Dia merupakan anak saudara, ada kata anak tiri lah kepada Nabi Allah Sulaiman. Dia pun kata, lagu mana Asif? Bukan Asif hok tolu tu. Hok berlakon tu dah. Asif hok berlakon lah ni tu. Hok tu Asif yuk pagi ya dia gok. Ni Asif ibnu Barkhiyah. Dia kata lagu mana Asif? Bukan kata insya-Allah. Dia kata wahai tuanku, saya boleh buat mari sekelip mata. Sekelip mata. Tuanku kelip buka tu ada dah depan tuanku. Katanya Sulaiman kata cepat menamu ni. Cepat pada Ifrit lagi. Nak kata manusia ni lebih hebat daripada jin. Kenapa kita perlu minta tolong pada dia? Kita sebenarnya lebih hebat daripada dia. Sebab tu jin rasa macam manusia ni, kalau mari minta tolong dengan dia, semua dia kata Allah tolong sungguh manusia ni. Padahal apa jadi dia minta tolong dengan hamba juga. Memanglah kita dicaya nak berlawan ngaji bisa jin lah. Tapi sebenarnya kita, kalau kita guna kebolehan kita, lebih bisa daripada jin. Asif bin Barkhiyah guna jin pada masa tu. Ni jin dia sengit situ. Dia kata dia boleh siapa betul baru siapa. Katanya Asif bin Barkhiyah sekelip mata, wahai tuanku. Tuanku ya izin saya buat selalu. Katanya Nabi Allah Sulaiman, tak apa saya izin. Kah kejam mata ping nampak dah depan. Nyo guna gapo? Tu kebolehan manusia sebenar. Sebab itulah manusia dijadikan khalifah atas muka bumi. Apa dia jadi ketua kepada semua makhluk atas muka bumi? Dia kontrol belaka. Apa? Kerana dia ada kebolehan yang sangat hebat setara tu. Ni kita caya lagi bukan khalifah lagu ni. Dok main dengan katakan kucing pun tepik dah. Bunyi kucing pun lari dah. Bukan khalifah lagu ni. Tapi khalifah sebenar setara tu. Maka apabila tengok lagu tu, Nabi Sulaiman pun jadi Allah. Tuhan dia nikmat hamba. Ni menteri hamba setara ni. Maka aku berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semua nikmat ni uji kepada aku. Kalau aku tak syukur ke, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya Allah ya Tuhanku, beri kepada hamba boleh bersyukur dengan nikmat yang kamu beri kepada aku. Dan nikmat yang kamu beri kepada ayah aku, siapa dia? Nabi Allah Daud alaihissalam. Daud ni raja dah, hebat dah. Ayah dia nabi lagi, warak lagi, zuhud lagi, arif billah lagi, macam-macam. Patut turun kepada dia pula. Bersyukur dengan nikmat ayah dia orang nabi. Dia pun nabi. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Dan terima kasih ya Allah kerana izin hamba buat amal soleh. An amal soleh. Tardahu nikmat dan amal soleh yang kamu redai. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah hamba ke dalam hamba-hambamu yang soleh.